Salam bahagia, selamat datang ke Stadium Sultan Muhammad keempat untuk menyaksikan hari perlawanan pertama bagi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027. Pertemuan di antara Kelantan Red Warrior berdepan Selangor. Seven menggunakan kelincahannya untuk masuk ke bahagian tengah. Gregor Moraes dengan peluang awal yang dimiliki dapat ditampan oleh Amin Faisal. Kembali semula untuk Selvan, hantaran ke dalam kawasan penalti. Ada ruang Faisal Halim. Dalam pertama sukar dan kali ini satu hantaran tinggi. Pergelutan dalam kawasan penalti. Tiupan whistle dari pengadil. Kemurah terkena tangan Quentin Cheng. Namun ini adalah peluang awal buat Selangor. Percubaan embarga. Jabatan terus terhalang. Satu lagi percubaan dari Dada Musa, tepat kepada Segi Zahan. Peter Makrilos, baik kawalan dari Makrilos untuk Ugo Bumo. Selvan menanti di seberang sana, diawasi Aikal Daniel. Hantaran dari Selvan untuk Gregor Moraes. Amin Faisal untuk dia menangani satu hantaran bintang yang dilakukan oleh Selvan. Moraes, Selvan, satu lagi lambungan. Gregor Moraes, masuk. Tandukan tepat yang dilakukan oleh Gregor Moraes untuk dia membuka akaun bagi musim 2026-2027. Mengekalkan ketajamannya di bahagian serangan, memastikan tindakan penyudahnya masih lagi berbisa. Mengambil sepakan ini lagi dari embarga, kali ini tinggi pula. Agak mengecewakan. Dua peluang Kelantan Red Warrior dari sepakan percuma yang gagal digunakan. Cuma dirampas semula oleh Faiz, tidak menjadi. Kali ini Gregor Moraes, lepas untuk Faisal Halim, melepasi Amin Faisal dan Faisal Halim. Itu gol yang terbuka, mudah untuknya mendapatkan jaringan yang kedua. Kombinasi di antara Gregor Moraes serta Faisal Halim, di mana giliran Gregor Moraes pula yang bertindak sebagai perancang. Faisal Halim tidak offside kedudukannya untuk memintas Latif Suhaimi. Aiman Faisal keluar tetapi gagal mendapatkan bola. Dan tugas yang lebih mudah untuk Faisal Halim. Selvan berdepan dengan Arham. Selvan hampir dari Selvan. Dia melepasi kawalan Arham Kushairi, tetapi rembatannya itu singgah di tepi jaring. Faisal Halim, peluang untuk Faisal, masih lagi Faisal. Terlalu banyak ruang yang diberikan kepada Faisal Halim. Dan itulah natijahnya. Tidak ada sebarang halangan dari pemain-pemain pertahanan Kelantan Red Warrior. Kesempatan digunakan oleh Faisal Halim. Gol kedua pribadinya. Embarga ini perlu bertindak secara solo antara dari embarga.
Baru semula untuk Barga. Sukar buatnya apabila ruang yang sudah pun ditutup. Pemain pertahanan Selangor. Jefferson Tabinas ke belakang untuk Faisal Halim. Hantaran dari Faisal. Dan terus mencuba untuk mencipta peluang. Philip dan Dada Musa. Faiz kehilangan bola. Quintin Cheng memberikan semula penguasaan itu kepada Kelantan. Pecahan yang baik, satu hantaran rendah dan Dada Musa. Tertewas Sekizan untuk jaringan pertama buat Kelantan Red Warrior. Memberikan dan juga menghidupkan semula suasana di Stadium Sultan Muhammad keempat ini. Alif. Jaya untuk Alif mengawal dan melepaskan percubaan. Gregor Moraes. Satu lagi tandukan tepat dari Gregor Moraes. Mengembalikan kelebihan 3 jaringan untuk Selangor. Mula dengan usaha yang dilakukan oleh Alif Izwan. Red Warrior sebentar tadi. Jadi 3 mata permulaan untuk Selangor memulakan perjalanan musim baru Liga Malaysia 2026-2027. 3 mata dibawa pulang dari Kota Baru. Jadi keputusan masa penuh, Kelantan Red Warrior 1, Selangor 4.